Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Khairul Amri bin Muhammad Ismail daripada SMK Mergong. Hari ini kita akan membincangkan tajuk di bawah bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Baik, diharapkan di akhir pembelajaran ini murid akan dapat menamakan 3 bahagian utama telinga manusia, menjelaskan fungsi setiap struktur telinga, menjelaskan bagaimana telinga mengesan bunyi, iaitu daripada mekanisme pendengaran. Baik, rangsangan ialah perubahan persekitaran yang dikenali, perubahan persekitaran di sekeliling kita, iaitu yang dikenali sebagai rangsangan, iaitu contoh-contoh seperti cahaya, bunyi dan juga bahan kimia. Manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan yang disebutkan tadi. Baik, di bawah tajuk ini kita ada 5 bahagian, iaitu bahagian mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Dan pada hari ini saya akan tumpukan pada bahagian telinga sahaja. Baik, sebagai permulaan, kalau kita, seperti kita semua tahu, kita ada bahagian telinga. Kalau kita pegang telinga kita, letak tangan di telinga, kita hanya boleh menyentuh atau menyentuh bahagian luar sahaja. Bahagian dalam dan bahagian tengah kita tak dapat menyentuhnya. Dan di sini bahagian telinga ini ada 3 bahagian. Oh, saya kata balik sikit lah. Ya, terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Kita tengok satu persatu, iaitu telinga luar. Telinga luar iaitu berfungsi sebagai maafkan saya, telinga luar itu mengandungi bahagian cuping telinga, iaitu berfungsi sebagai mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Jadi kat sini dia akan seperti corong untuk menangkap dan mengutip bunyi-bunyi ini dan disalurkan ke bahagian seterusnya, iaitu salur telinga. Tujuan dia adalah untuk menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Kemudian kita ada bahagian tengah telinga yang terdiri daripada struktur seperti gegendang telinga, iaitu membran yang nipis, bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke osikal. Osikal pula iaitu terdiri daripada 3 tulang yang sangat kecil, satu tulang-tulang yang comel, iaitu berfungsi untuk menguatkan getaran bunyi lalu memindahkan ke jendela bujur. Di jendela bujur iaitu berfungsi sebagai tempat untuk mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikal ke koklea. Koklea itu berada di bahagian telinga dalam. Kemudian kita ada juga satu lagi bahagian, iaitu tube eustachial, tetapi dia tidak berfungsi untuk berkaitan dengan pendengaran. Fungsinya adalah untuk mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga.